Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah masih mengizinkan kita untuk kita sama-sama memahami dan mentadabburi apa mesej yang Allah mau sampaikan daripada surat cintanya. Apa surat cinta Allah? Itulah surat cinta Allah, iaitu Al-Quran. Okay? Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan Allah bagi tahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ingin menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu. Kenapa kita tidak mampu? Disebabkan saking banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat di dalam tubuh badan kita ni, pada diri kita sajalah, berapa banyak nikmat yang Allah beri? Banyak. Nikmat mata, nikmat hidung, telinga, mulut, tangan, semua ni dapat bergerak ni. Kita dapat gerakkan semua ni, ketahuilah ini semua daripada nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Bayangkan ya. Sedangkan nikmat yang ada pada diri kita sangat-sangat banyak, apatah lagi yang di sekeliling kita. Lagilah kita memang tidak dapat hitung. Jadi sebab itulah jangan pernah kosongkan lisan kita daripada sentiasa menyebut alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sama ada ketika kita mendapat musibah ataupun ketika kita mendapat nikmat, maka tetaplah memuji Allah. Alhamdulillah. Okay? Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan tadabbur surah yang baru. Surah ni dia bukanlah baru, lama sudah, tapi kita tadabbur. Kita tadabbur pada malam ni selepas kita sudah habis tadabbur surah apa, Les? Les surah Al-Alaq. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan tadabbur surah Al-Qadr yang insyaAllah jika tidak ada apa-apa halangan, kita akan habiskanlah ayat 1 sampai ayat, berapa ayat ni? Sampai 5 ayat. Kita akan habiskan 1 sampai 5 ayat insyaAllah. Okay. Jadi surah Al-Qadr ni sedikit sebanyak, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan dia surah Madaniyah dan ada yang mengatakan dia surah Makkiyah. Apa maksud Madaniyah dan apa maksud Makkiyah? Madaniyah, apa maksudnya? Turun? Kalau Madaniyah, turun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau Makkiyah? Kalau Makkiyah pula turun sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Itulah maksud Makkiyah dengan maksud Madaniyah. Okey, jadi ulama berbeza pendapat, mengatakan surah ni ada yang kata surah Madaniyah, ada yang mengatakan surah Makkiyah. Tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan surah ni surah apa dah? Surah ni apa? Antara rasa dekat Madinah atau Mekah? Jadi kebanyakan ulama mengatakan surah ni turun di maksudnya turun sebelum Nabi berhijrah lah. Surah ni surah Makkiyah. Jumhur ulama mengatakan surah ni adalah surah Makkiyah. Okay. Lepas tu surah Al-Qadr ni pun dia berkait rapat dengan bulan Ramadan. Okay, surah Al-Qadr ni dia sangat berkait rapat dengan bulan Ramadan. Sebenarnya alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita tadabbur surah Al-Qadr ni ketika bulan Ramadan. Tapi Ramadan pun kita baru habis dan mau masuk Ramadan pun lama lagi. Tapi tidak ada apa-apa masalah. InsyaAllah kita tadabbur ni untuk persiapan kita menghadapi Ramadan yang akan datang. Persiapan kita ataupun bekalan kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang insyaAllah. Okay? Jadi surah ni berkait rapat dengan bulan Ramadan dan ulama mengatakan kalau surah Al-Qadr ni kita baca, kita faham, lepas tu kita amal betul-betul,
maka selepas habis Ramadan, kita akan menjadi manusia yang hebat. Kita akan menjadi manusia yang luar biasa. Apa syaratnya? Apa syaratnya tadi? Senang kata, kalau kita mau jadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, syaratnya kita kena tadabbur, kita kena baca, faham, amal apa yang ada dalam surah Al-Qadr lah. Tapi kalau setakat baca saja, setakat hafal tanpa kita memahaminya, maka sebelum Ramadan, sewaktu Ramadan, habis Ramadan pun tidak ada apa-apa perubahan. Sama saja. Itu apa puncanya? Disebabkan dia tidak tadabbur, dia tidak faham apa message yang Allah mau sampaikan. Jadi tidak ada apa-apa perubahan lah. Tapi kalau kita faham, kita amal, lepas itu kita sampaikan pula apa yang ada dalam surah, apa message Allah sampaikan dalam surah Al-Qadr ni, maka kita akan jadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa selepas habisnya bulan Ramadan. Okey? Jelas? Ada apa-apa soalan? Okay, jadi macam biasa surah Al-Qadr ni pun dia memiliki 5 ayat. 5 ayat. Jadi insya-Allah kita ke smartboard. Semua nampak kan? Semua nampak kan? Belum nampak? Nana kesini ya kalau anda tengok. Okey, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan firman-Nya dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Okey, apa maksud inna? Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Jadi di sini Allah guna perkataan kami. Yang kami di sini siapa? Allah. Okey, Allah ramai ataupun berapa? Berapa Allah ni? Allah kul huwallahu ahad. Tapi di sini Allah guna perkataan kami. Seolah-olah menunjukkan Allah ni ramai kan? Jadi kenapa Allah guna perkataan kami? Apa? Menunjukkan kebesaran, menunjukkan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil apa ni dalam bahasa Arab tu? Ta'zim. Itu Allah ingin menunjukkan kehebatan, kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah guna inna, sesungguhnya kami. Bukan menunjukkan ramai, satu saja itu Allah. Tapi kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Okey. Anzalnahu. Anzalnahu apa? Telah menurunkannya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Telah menurunkannya. Nya di sini apa? Al-Quran. Ni Al-Quran kan? Macam mana kita dapat tahu bahawa nya di sini adalah Al-Quran? Macam mana kita dapat tahu bahawa nya di sini menunjukkan Al-Quran? Biasanya kalau Allah sebut hu ni, dia mesti akan balik pada ayat sebelum ni kan? Tapi dekat sini Allah mulakan dengan inna anzalnahu. Allah tiada pun mulakan macam Al-Quran, inna anzalna, tiada. Allah tu start dengan inna anzalnahu. Dan kita semua pun tahu yang hu di sini adalah Al-Quran. Macam mana kita dapat tahu? Darwish kata kalau Allah sebut anzalna ni ada dua saja. Yang pertama Al-Quran ataupun hujan. Betul ataupun tidak? Salah. Kadang boleh jadi Allah turunkan musibah. Okey. Dekat sini mudahnya Arab ni, bahasa Arab ni, Allah sebut hu tanpa Allah sebut pun ada ayat sebelum ni, Al-Quran ke, kitab ke, sebab memang kalau Allah sebut saja semua manusia akan tahu. Hu ni adalah Al-Quran. Kan siapa sini tidak tahu hu, awal-awal dia hu ni apa? Siapa di sini tidak tahu? Semua tahu kan? Itulah sebabnya Allah tidak sebut apa-apa sebelum ni. Sebab memang kalau Allah sebut saja inna anzalnahu, memang menunjukkan kita semua akan faham. Okey, hu di sini adalah Al-Quran. Kalau orang tu dia tidak tahu, itu dia memang tak pernah baca Al-Quran langsung lah. Dia memang
Dia tak tahu apa-apa langsung, sampai who di sini pun dia tak tahu. Tapi kita semua memang sepakat. Memang bila tanya apa who di sini, semua orang akan cakap itu adalah Al-Quran. Ada apa-apa soalan Fitri? Okey. Sesungguhnya kami telah menurunkannya iaitu Al-Quran fi. Fi maksudnya pada Lailati, malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr. Biasanya orang sebut pada malam Lailatul Qadr. Apa kesalahannya? Ataupun apa yang dia tambah? Dia kata malam-malam Al-Qadr. Mungkin dia mau tegaskan ataupun selebihnya lah. Okey, sepatutnya maksud Lailah di sini sudah bermaksud malam, okey? Kadang anak pun tersilap juga anak sebut malam Lailatul Qadr, tapi itu biasalah. Kan? Tapi sebenarnya maksud Lailah ni sudah menunjukkan malam. Jadi bila kita mau sebut tu malam Al-Qadr. Tak perlu pun malam Lailatul Qadr. Okey? Okey. Jadi dekat sini Allah bagi tahu sesungguhnya kami telah menurunkannya iaitu Al-Quran pada malam Al-Qadr. Dan soalan seterusnya, bilakah berlakunya Lailatul Qadr? Bila berlaku? Pada bulan apa dia berlaku? Okey, macam mana kita tahu bahawa Lailatul Qadr ni adalah bulan Ramadan? Apa macam mana? Semua orang dah tahu? Tak, dia ada tafsiran dia, Dam. Sebab Nabi bagi tahu. Allah bagi tahu. Tak tahu. Okey. Surah Al-Qadr ni dia ditafsirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dia ditafsirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ni panjang, tapi tak apa, kita ambil yang dia punya poin saja. Iaitu sampai sini. Okey, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Apa maksud syahru? Bulan Ramadan alladzi yang unzila turun fihi padanya Al-Quran. Tadi dalam surah Al-Qadr bagi tahu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran tu dia turun pada malam Al-Qadr. Tapi di sini pula Allah bagi tahu syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Adakah bercanggah? Adakah bercanggah? Tidak bercanggah. Kenapa tidak bercanggah? Senang kita mau faham. Bulan, kalau kita mau faham senang, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau malam, malam Lailatul Qadr. Okey, Al-Quran ni dia turun pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadr. Maksudnya ada bercanggah pun, maksudnya Lailatul Qadr ni dia berlaku pada bila? Bila dia berlaku? Pada bulan? Pada bulan Ramadan. Jadi tak bercanggah pun. Okey, senang kita faham, Al-Quran ni dia turun pada bulan Ramadan dan pada malam Al-Qadr. Okey? Jelas? Surah Al-Baqarah ayat 185. Sudah? Ada apa-apa soalan setakat ni? Okey. Kita balik kepada ayat kita. Okey, dan kita pun sudah tahu bahawa yang Al-Quran ni dia diturunkan pada bila? Pada malam Al-Qadr. Dan macam mana kita mau tahu malam Al-Qadr ni dia adalah bulan Ramadan? Caranya kita buka surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, jadi Allah mau bagi tahu bahawasanya Al-Quran ni dia turun pada malam Al-Qadr. Allah bagi tahu macam ni. Sekarang ni kita semua tahu sebutan Al-Qadr. Tapi apa maksud Al-Qadr? Okey, Al-Qadr ni
dia mempunyai dua maksud. Okey, yang pertama maksudnya asy-syaraf. Asy-syaraf. Okey, yang pertama maksudnya asy-syaraf, iaitu kemuliaan. Maksud pertama adalah asy-syaraf, iaitu kemuliaan. Apa? Maksud al-qadr. Maksud al-qadri maksudnya adalah pertama asy-syaraf, iaitu kemuliaan. Okey. Jadi mau dibagi tahu yang sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran ni pada malam yang mulia. Persoalan dia, macam mana malam ni dia boleh jadi malam yang mulia? Apa punca dia jadi mulia? Sebab ada apa tadi? Ni sebab ada Al-Quran ni. Jadi kita dapat satu pengajaran yang terbesar adalah apabila kita ingin mulia, caranya apa caranya? Caranya dengan Al-Quran. Tengok. Malam Al-Qadr ni dia menjadi mulia disebabkan satu saja ni, adanya Al-Quran, turunnya Al-Quran pada waktu tu. Kita pergi satu-satu dulu. Malaikat Jibril. Semua kenal Malaikat Jibril kan? Malaikat ada berapa? Banyak. Malaikat ni banyak. Tapi malaikat yang paling mulia siapa? Jibril. Apa punca dia jadi mulia? Sebab dia membawakan? Sebab dia pembawa Al-Quran, dia pembawa wahyu. Lepas tu wahyu tu diberikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadilah nabi yang paling mulia. Okey. Bila Nabi sudah ada Al-Quran, Nabi sampaikan pula Al-Quran tu kepada sahabat. Lepas tu jadilah sahabat orang yang Mekah, dia menjadi mulia. Apa punca? Tempat turunnya Al-Quran. Di sini kita dapat satu pengajaran yang besar. Apabila kita ingin mulia, tips dia jadikan Al-Quran tu sebagai kawan ataupun sahabat kita. Jadikan Al-Quran tu sebagai panduan kita. InsyaAllah kita akan jadi mulia. Bahkan insyaAllah kita mulia di sisi manusia dan kita mulia dua-dua di sisi Allah juga. Kalau kita tengok sekarang, ramai orang dia mau mulia. Tapi macam mana cara dia mau mulia tu? Mau kumpul harta, mau ada pangkat, ada nama, ada jawatan, duit kena banyak, baru dia jadi mulia. Tu pun bila mati, habislah. Bila mati habis, tiada sudah apa-apa. Bila mati habis sudah. Tapi kalau ada Al-Quran ni, tengok Nabi, macam mana bila ada Al-Quran dengan Nabi, sampai sekarang disebut. Para sahabat. Walaupun sudah wafat semuanya, tapi sampai sekarang disebut apa puncanya? Al-Quran. Betul tak? Okey? Jadi pengajaran terbesar dia adalah apabila kita ingin mulia, ni, jadikan Al-Quran sebagai pendoman hidup kita. Okey, ni yang pertama, asy-syaraf. Maksud Al-Qadr. Yang pertama adalah asy-syaraf, kemuliaan. Dan yang kedua, maksudnya adalah takdir. Yang kedua maksudnya adalah takdir, iaitu penetapan. Yang kedua maksudnya adalah takdir, iaitu penetapan. Okey, ketika berlakunya Lailatul Qadr ni, masa itulah berlakunya takdir, ditetapkan segala. Yang pertama, ditetapkan orang punya rezeki. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, dan yang ketiga amal. Yang ketiga amal. Masa tu, masa Lailatul Qadr, ditetapkan kita punya rezeki, ajal dan amal. Okey, berapa banyak rezeki kita. Lepas tu kita hidup sampai bila dan bila kita mati. Lepas tu amal kita macam mana? Amal kita ni kita buat amal soleh ataupun amal yang buruk, salah atau buruk. Masa Lailatul Qadr ni ditetapkan, semua ditetapkan. Dan siapa yang menetapkan ni? Malaikat. Okey, jadi maksudnya setiap tahun berlaku je Lailatul Qadr, maka malaikat akan renew, tukar. Okey. Masa tahun ni dia punya rezeki macam ni, ajalnya macam ni, amalnya macam ni.
Masuk pula tahun yang baru, okey, rezeki dia macam ni, ajal dia macam ni, amal dia macam ni. Masuk lagi, bertukar-tukar, renew orang kata. Okey, bertukar-tukar. Persoalan dia, adakah takdir ni dia akan sentiasa berubah? Dia sentiasa berubah? Masya Allah Udais. Abang Udais tadi kata apa? Jadi macam ni. Takdir ni, dia ada dua. Takdir ada dua. Takdir ada dua. Pertama, di tangan malaikat. Yang pertama di tangan Allah. Pertama di tangan Allah dan yang kedua di tangan yang kedua di tangan malaikat. Takdir ada dua. Pertama di tangan Allah dan kedua di tangan malaikat. Jadi takdir yang ada di tangan Allah tidak akan pernah berubah langsung. Okey, takdir yang ada di tangan Allah tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah langsung lah sampai bila-bila. Memang bila Allah sudah tetapkan itu maka tidak akan pernah berubah. Tapi kalau di tangan malaikat, maka kalau di tangan malaikat dia sentiasa berubah lah. Macam tadi dalam surah Al-Qadr kita tahu setiap malam, setiap 1 tahun malaikat akan tukar-tukar macam mana rezeki, ajalnya, macam mana amalnya semua akan ditukar. Di tangan malaikat takdir sentiasa berubah. Maksud dia lebih kurang apa tu nama kitab yang ada di sisi Allah? Luh Mahfuz. Allah ni mempunyai kitab Luh Mahfuz yang mana Allah sudah tetapkan semua tu daripada berapa tahun? 50,000 tahun Allah sudah tetapkan semua perkara. Di sisi Allah ada satu namanya kitab iaitu kitab Luh Mahfuz. Okey, dalam kitab tu contoh kan ada hadis yang mengatakan bila kita sambung eratkan silaturahim, umur kita akan berpanjang kan? Umur kita akan panjang. Itu contoh masa tu umur kita 40. Umur kita 40. Lepas tu kita erat silaturahim, akhirnya umur kita bertambah panjang, bertambah 50. Kalau di kitab Luh Mahfuz Allah sudah bagi tahu, okey, hari ni si Said dia rapatkan silaturahim, maka bertambah umurnya. Maksudnya perubahan tu pun ada di kitab Allah. Boleh faham? Perubahan tu ada di kitab Allah. Kan di malaikat di kitab yang takdir yang ada pada malaikat sentiasa berubah. Kan? Sentiasa berubah. Dan perubahan tu semuanya memang sudah tertulis di Luh Mahfuz. Boleh faham? Faham? Muhammad? Betul faham? Anda tengah-tengah je tadi. Okey? Fitri boleh? Kalau anda faham, Ahmad tak boleh? Kenapa anda giling? Okey? Jadi yang di tangan malaikat ni sentiasa berubah dan di tangan Allah pula tidak akan pernah berubah. Memang akan ditetapkan. Kalau berubah tu pun memang sudah tertulis di kitab Luh Mahfuz. Memang sudah tertulis. Malaikat lah apa yang malaikat tahu dengan izin Allah. Malaikat ubah-ubah, renew. Tapi semua perubahan tu sudah memang tertulis tertaktub di kitab Luh Mahfuz Allah. Okey? Jelas Cek buka surah apa? Ar-Ra'd Saya buka surah Ar-Ra'd ayat 39. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Okey. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Setiap 1 tahun, contoh kan tahun ni bulan Ramadan, berlakunya Lailatul Qadar, malaikat akan ubah. Malaikat akan tetapkan macam mana dia punya rezeki, macam mana ajalnya, macam mana amalnya. Lepas tu masuk pula tahun yang seterusnya, iaitu bulan Ramadan seterusnya, maka malaikat akan renew lagi balik. Jadi perubahan tu ketahuilah semua sudah tertaktub di kitab Luh Mahfuz Allah. Okey, jadi dekat sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Apa maksud yamhu? Apa maksud yamhu? Menghapuskan. Okay, menghapuskan Allah apa yang dia hendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah hendaki. Allah menetapkan. Allah ni dia menghapuskan apa yang Allah hendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah hendaki.
wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah tu ada ummul kitab. Ummul kitab ni apa? Inilah kitab Luh Mahfuz. Maksudnya Allah ni, Allah berkehendak. Allah mau tetapkan atau Allah mau ubah, Allah boleh buat. Boleh faham? Allah boleh tetapkan satu perkara tu begitu saja terus. Tapi kalau Allah mau ubah pun semua Allah boleh buat. Sebab itu semua di sisinya ada ummul kitab, iaitu kitab Luh Mahfuz. Boleh faham? Ini kitab yang ada di sisi Allah. Jelas? Jelas Luqman? Okey. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Sudah? Kita balik kepada ayat kita. Okey, jadi Allah bagi tahu dekat ayat ni. Sebelum tu, asy-syaraf dengan at-takdir ni kan, kita sudah tahu ada dua maksud. Maksud al-qadar ada dua maksud. Sekarang mana satu yang betul? Okay, macam mana? Kenapa dua-dua betul? Macam ni pada malam kemuliaan ni, okey, Lailatul Qadar ni dia adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Okey, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Dan pada malam Al-Qadar tu juga berlakunya ni takdir ditetapkan. Okey, dia berkait kan? Tidak ada bersanggah pun. Boleh Muhammad? Betul. Pada malam tu juga mulia dan pada malam tu jugalah ditakdirkan kita punya rezeki, ajal dan amal. Okey? Berkait kan? Tidak ada apa-apa bersanggah kan? Clear? Macam ni Ustaz Adam. Pada malam Al-Qadar ni, dia dinamakan malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa dia mulia Adam? Disebabkan adanya Al-Quran. Dan pada malam kemuliaan ni jugalah ditakdirkan rezeki kita, ditakdirkan ajal kita dan ditakdirkan amal kita di tangan malaikat. Okey. Jelas? Kamu ulang lagi. Okey, sedangkan dekat sini Allah sudah bagi tahu kan, yang malam kita dapat tahu semua. Malam Al-Qadar ni adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau kita tengok manusia zaman sekarang, malam Al-Qadar berbanding dengan apa tadi? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban berlaku bila? Pada Sya'ban lah. Okey. Pada nisfu Sya'ban lah. Berbanding dengan nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar, mana yang mereka lebih muliakan ataupun mana yang mereka lebih raikan? Kalau kita tengok bila masuk je 10 malam akhir bulan Ramadan, iaitu pada malam Lailatul Qadar ni, orang mana ada yang tengah buat apa? Tengah sibuk buat kuih, tengah sibuk pilih baju raya. Lepas apa lagi? Main mercun. Ada yang tadabbur Amah. Baguslah tu, hantar tu tadabbur kan. Okey, lagi apa lagi? Ada yang tengah push rank. Orang push Al-Quran, dia push rank. Bukan push rank tu game. Kalau menang tak apa lah, ni kalah. Okey? Tengok, tapi bila dapat pula nisfu Sya'ban, masa tu lah baca Yasin sampai 3 kali, lepas tu buat jamuan, buat makan-makan. Sedangkan nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar, mana yang lebih mulia? Kenapa? Betul, antaranya sebab inilah malam Al-Qadar ni dia asy-syaraf dengan ditetapkan. Okey, tapi adakah satu ayat yang menyebut tentang nisfu Sya'ban? Satu ayat ataupun satu surah? Ada Asim? Tapi kalau Al-Qadar, Lailatul Qadar, Allah bagi satu surah terus yang menceritakan pasal malam ni. Tengok mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia Al-Qadar. Tapi yang mana manusia lebih utamakan? Apa punca itu semua? Apa punca mereka lebih mengutamakan nisfu Sya'ban berbanding dengan Lailatul Qadar? Sedangkan dorang baca enggak surah ini? Dorang baca kan? Tapi kenapa dorang sia-siakan juga? Puncanya satu ya, sebab tidak tadabbur.
Okey, jelas untuk ayat pertama? Okey, kita pergi ayat yang seterusnya. Okey, jadi Allah bagi tahu pula wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan adakah? Adraka, apa maksud adraka? Engkau tahu. Dan adakah engkau tahu? Engkau di sini siapa? Engkau di sini siapa? Hah? Asalnya Nabi Muhammad, tapi adakah untuk Nabi saja? Termasuklah untuk kita semua. Dan adakah engkau tahu, wahai Muhammad, ma Lailatul Qadr? Apa itu? Malam Al-Qadr. Allah tanya pula. Dan adakah engkau tahu, wahai Muhammad, untuk kita semua juga, tahukah kita bahawa apa itu malam Al-Qadr? Okey, kenapa Allah tanya kita dengan bentuk soalan ni? Apa yang Allah beritahu? Sebab saking mulianya Lailatul Qadr ni, saking agungnya dia, saking luar biasanya malam ni, Allah tanya kita dengan satu soalan. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Tahukah? Bila kita mau cerita satu benda yang besar, benda tu besar lah bagi kita kan, mesti kita tanya dengan dia, tahukah? Ataupun tahu tak? Bahasa KL kan? Tahu tak? Kan, kita mesti sebelum kita cerita benda tu, sebelum kita cerita benda tu, mesti kita akan mulakan dengan soalan. Begitulah juga Allah. Allah ingin bagi tahu malam ni penuh kemuliaan, penuh ganjaran luar biasa. Allah mulakan dengan, Allah tanya kita dengan apa, Adam? Dengan soalan, Adam. Dengan soalannya. Okey? Jadi sebab itulah Allah mau bagi tahu. Bila kamu tidak tahu pasal Lailatul Qadr ni, jadi perhatian, jangan bersembang-sembang di belakang. Lepas tu jangan ambil remeh lah benda ni. Sebab malam Al-Qadr ni adalah malam yang luar biasa. Itulah Allah ambil perhatian kita dengan Allah tanyakan soalan. Ringkas poin kedua, dapat? Okey, Allah bagi tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam, boleh kan nak terjemah? Sama saja kan? Udesh nak terus. Okey, malam Al-Qadr khairum min alfi syahr. Lebih baik dari alfi. Berapa alfi? Alf. 1000. Tadi? 1000. Syahrin. Bulan. Okey. Jadi Lailatul Qadr ni, tengok Allah cerita sudah tentang malam Al-Qadr ni. Malam Al-Qadr ni dia lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keistimewaan malam Al-Qadr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Nik. Tahun. Sabar ya Ustaz Adam, kita bagi dia dulu. Masya-Allah, fastabiqul khairat Ustaz Adam. Berapa tahun? 83 tahun saja. Okey. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Okey. Jadi 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi Allah bagi tahu bahawa Lailatul Qadr ni dalam 360 malam. Dalam 360 malam ada satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Apa malam tu? Ni malam ni. Lailatul Qadri. Malam Al-Qadr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Betul tak, guys? Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita mau tahu, apa yang khair ni? Apa yang khair dia ni? Apa yang khair dia? Apa yang khair, Ustaz Adam?
Apa yang khair? Ya, baik. Memanglah lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi maksudnya apa yang baiknya tu? Ya, malam Lailatul Qadar. Apa kebaikan yang ada padanya? Ada khair. Iya, apa khairnya tu? Senang. Okey, pada malam Al-Qadar yang terbaiknya tu, yang khairnya ni adalah pahala. Okey, pahala. Nanti kita pun macam, takkan setakat pahala saja. Pahala tu, pahala untuk kita di mana? Jelas ya? Ada soalan Danish? Apa? Kenapa tak tanya Ana? Apa tadi? Setahun berapa hari? Berapa hari? Oh, setahun. Oh, setahun 365 hari. Apa? 83 tahun berapa hari? Banyak ah. Banyak. Wa anta jazakallahu khairan. Okey, jadi khair ni adalah pahala. Dan ketahuilah pahala ni juga adalah untuk duit kita di mana? Duit kita di akhirat. Duit di akhirat. Duit kita di akhirat. Kita bezakan duit kita di akhirat dengan duit kita di dunia. Kalau duit kita di akhirat, seberapa lama kita kena pakai duit tu? Untuk membantu kita berapa lama? Selama-lamanya lah. Selama-lamanya. Ni duit untuk di akhirat. Untuk tanggung hidup kita adalah selama-lamanya. Tapi kalau duit untuk dunia, berapa lama? Paling pun 70 tahun lah, 70 tahun. 7 atau 80 lah. 70 tahun, dalam masa 70 tahun saja. Betul. Jadi dekat sini kalau kita bezakan, mana yang lebih penting? Duit di dunia atau duit di akhirat? Sudah tentu. Jawapannya duit di akhirat. Sekarang ni kita tengok. Sayangnya Allah kepada kita, Allah mau bagi kita satu bekalan, Allah mau bagi kita satu yang kita kena bekal untuk kita bawa ke akhirat, iaitu ni, malam Al-Qadar ni. Apabila kita lakukan satu kebaikan, kita buat ibadah pada malam tu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan itu yang pertama dia lebih baik. Amalannya tu pahalanya digandakan. Bila kita lakukan satu amal ibadah, sudah tentu tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Okey, itu yang pertama, dia lebih baik. Lepas tu yang kedua pula, inilah satu malam yang Allah beri kepada kita. Macam apa? Allah panjangkan umur kita. Satu malam yang seolah-olah kita sudah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Faham? Korang faham? Okey. Jadi malam Al-Qadar ni Allah bagi kepada kita yang pertama bahawa dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan apabila kita lakukan amal ibadah pada malam tu, seolah-olah kita sudah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Besar ataupun tidak? Seolah-olah kita sudah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Pada satu malam saja. Masa itu satu malam saja kita dapat. Okey? Tapi seolah-olah kita sudah beramal, kita sudah lakukan ibadah tu selama 83 tahun 4 bulan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ni adalah tips untuk kita panjang. Tips untuk kita panjang umur. Kenapa? Macam anda tanya, macam mana panjang umur tu kan? Sebab, tengoklah. Siapa, okey. Satu malam bersamaan dengan berapa tadi? 83 tahun, Dam. Betul lah, Dam. Tapi, okey, pertama 83 tahun kan? 83 tahun 4 bulan. Kalaulah 10 malam. Kalau 10 malam. 10 malam.
Kita okey, tahun ni kita dapat, tahun depan dapat tahun-tahun seterusnya sebanyak 10 malam. Berapa banyak? Berapa banyak sudah umur tu? Siapa pandai? Banyak. 83 830 tahun. 830 tahun. Bulan tak payah kira dulu. Lepas tu katalah 20 malam kita jumpa. Berapa sudah? 1660 tahun. Ni baru tahun, belum bulan lagi. Ana malas kira bulan dia. Tapi kita kira tahun saja dia. Tengok, banyak ke tidak jumlah ni? Siapa yang umurnya dapat panjang 830 tahun? Zaman kita, okey? Siapa? Zaman kita. Faham Kak Adam? Muaz. Zaman kita. Siapa? Paling pun panjang dalam 100 tahun lah paling pun. 100. Tu pun sudah nyawa-nyawa ikan. Kan? Tapi ni tengok. Masa tu umur kita asalnya ni saja. Masa tu umur kita 16 tahun kata. Ataupun 17 ataupun 18. Tapi seolah-olah umur kita sudah 83 tahun. Lepas tu jumpa, kalau 10 malam kita jumpa, 830 tahun. Lepas tu jumpa 20 malam, 1660 tahun kita hidup. Panjang ke tidak umur? Inilah salah satu tips untuk panjangnya umur kita. Ramai orang dia mau panjang umur, ya Allah panjangkanlah umurku. Tapi nih dia sia-siakan pada satu malam yang boleh menyebabkan umurnya panjang. Betul Udes? Udes mau panjang umur Udes? Okay. Dia seolah kita kan anda tak faham dia tadi. Dia seolah lah sebenarnya kita nak hidup pun sebanyak 1660 tu. Tapi bila kita buat satu ibadah tu seolah sudah 1000 bulan kita buat. Okay? Kalau hadis kan? Cerita hadis Nabi. Hadis Aisyah tu. Okey. Jadi ni daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 malam akhir tu, 10 malam akhir Ramadan, syaddah mi'zarah. Apa maksud syaddah mi'zarah? Nabi ikat kain Nabi dengan kuat. Menunjukkan apa tu? Menunjukkan apa? Nabi betul-betul fokuskan dalam ibadah dengan Nabi menjauhi isteri. Nabi tidak bersetubuh. Nabi fokuskan dalam ibadah. Ni Nabi ikat kain Nabi. Okey, lepas tu yang kedua pula, wa ahya lailahu. Nabi hidupkan malam. Ada riwayat mengatakan pada 10 malam akhir Ramadan, Nabi tidak pernah tidur langsung sampailah subuh. Lepas tu wa ayqadha ahlahu, dan Nabi kejutkan, Nabi bangunkan ahli keluarga Nabi lah untuk sama-sama melakukan ibadah. Kata Imam Az-Zuhri, ulama mengatakan, Imam Az-Zuhri dia mengatakan yang dia pelik Nabi Muhammad tidak ada dosa, maksum, bahkan sudah dijanjikan syurga untuk Nabi. Tapi tengok, idza dakhala al-ashr, apabila masuk je 10 malam akhir Ramadan, tengok macam mana Nabi punya amalan. Macam mana bersungguh-sungguhnya Nabi untuk Nabi memburu malam Al-Qadr tu. Jadi Imam Az-Zuhri ni dia pelik lah. Nabi ni sudah dijamin syurga. Lepas tu dosa pun tidak ada. Tapi apabila masuk bulan Ramadan, tengok berusahanya Nabi. Dan aku pelik dengan manusia yang syurga pun belum tentu masuk, neraka pun tak tahu dia selamat ataupun tidak, pahala pun tak tahu banyak mana, dosa pun tak tahu banyak mana. Tapi bila masuk jam bulan Ramadan, malam Ramadan, 10 akhir Ramadan, ada yang tidur, ada yang tidak bersungguh-sungguh lah untuk dapatkan, untuk buru malam tu. Jadi dia pelik. Pelik ataupun tidak? Kenapa kita pelik? Sebab kita sendiri pun pelik pada diri kita ni. Pelik ke tidak? Kah kita pada 10 akhir Ramadan tu pun memang tak tidur langsung. Ada tidur. Kadang adalah. Okey?
Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Jadi dia kata pelik lah. Nabi ni yang sudah dijaminkan syurga, tapi bila masuk je 10 akhir Ramadan, tengok betapa sungguhnya Nabi. Kita tahu kan, Nabi hari-hari biasa pun, macam mana Nabi punya amal ibadah? Nabi solat sampai pecah tumit Nabi tu. Itu hari biasa. Tengok apabila masuk lagi bulan ni 10 akhir Ramadan ni, tengok macam mana Nabi. Tengoklah lagi Nabi tingkatkan amal ibadah Nabi tu. Lagi Nabi bersungguh-sungguh. Boleh? Jelas kan? Jelas kan? Muhammad jelas, Muhammad? Coba balik kepada ayat. Jadi itulah tentang Lailatul Qadr. Yang pertama apa tadi? Tentang kebaikannya? Dia penuh dengan kemuliaan lah. Dia penuh dengan kemuliaan. Apabila kita buat pahala tu lebih baik daripada. Lepas tu yang kedua, tips untuk kita. Tips apa? Tips untuk kita dipanjangkan umur. Okey. Sekarang soalan, kenapa Allah tidak bagi tahu bilakah berlakunya Lailatul Qadr? Kenapa Allah tidak bagi tahu bila berlakunya Lailatul Qadr? Okey, Muhammad. Allah bagi tahu hari itu je, hari Selasa kan. Kita akan beribadah time tu je. Tapi kalau Allah tak bagi, 10 hari dah kita beribadah, pahala tu 10 hari lah. Betul, dengar. Jelas apa yang Muhammad ni. Dengar Darwish. Kalau anda dengar, Muhammad boleh ke depan, Muhammad. Okey. Jadi kenapa Allah tidak bagi tahu bila berlakunya Lailatul Qadr ni? Sebab Allah mau bagi tahu, Allah mau menguji hamba-hambanya ni siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, siapa yang betul-betul percaya kepada Allah. Sebab itulah Allah bagi tempoh dalam 10 malam. Allah nak bagi tahu, okey, malam ni. Allah nak bagi, sebab Allah mau uji siapa yang betul-betul beriman kepadanya. Okey? Kalau enggak, nanti adalah orang katalah Allah bagi tahu hari Selasa. Masa tu hari Selasa, hari Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kita buat tak tahu saja, tapi bila masuk je Selasa baru kita push. Itu dia tak percaya, itu adalah istilah uji. Allah menguji kita tu kan. Okey? Jadi Allah menguji kita siapa yang betul-betul beriman kepadanya, siapa yang betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang beriman dia bukan nampak apa yang dia buat. Okey? Orang beriman bukan nampak apa yang dia buat, tetapi apa yang dia nampak? Orang beriman nampak apa yang dia dapat. Dia bukan nampak apa yang dia buat, tetapi dia nampak apa yang dia akan dapat. Kalau orang tidak beriman, dia cuma nampak, oh ni 10 malam. Ni dia nampak, oh ni 10 malam je ni. Tapi kalau orang tu beriman, yang dia nampak adalah 83 tahun. Dia nampak 83 tahun. Itulah orang beriman. Okey? Jelas? Sebab itulah Allah nak bagi tahu kenapa. Allah nak bagi tahu bila hari tertentu yang khusus satu hari bila berlakunya Lailatul Qadar, sebab tadilah Allah menguji kita ni siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lepas Allah bagi tahu lagi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu, apa maksud tanazzalu? Turunnya al-malaikah, para malaikat. Warruh ni siapa? Dan ruh, Jibril. Jibril sudah masuk di sini ataupun belum? Malaikat ni? Jibril sudah termasuk, tapi Nabi Allah sebut lagi warruh. Allah khususkan Jibril sebab Allah mau bagi tahu tentang kehebatan, tentang kemuliaan Jibril. Sebab tu Allah bagi tahu warruh. Allah khususkan satu warruh, Jibril. Sebab dia malaikat yang paling hebat ataupun ketua segala malaikat. Okey?
turunnya para malaikat dan Jibril fiha padanya. Maksudnya pada apa ni? Pada malam Al-Qadr. Padanya biizni rabbihim, dengan izin Rabbihim, pencipta mereka, Tuhan mereka. Turunnya semua pada malam Al-Qadr, turun semua malaikat. Turun semua malaikat padanya. Tapi kita dapat di sini biizni rabbihim. Apa pengajaran saat ini kita dapat? Malaikat ini turun dengan biizni rabbihim. Apa pengajaran yang kita boleh keluarkan? Malaikat, walaupun malaikat ni mau dibandingkan dengan makhluk kita, malaikat ni lebih mulia kan? Tapi bila dia turun pun, tengok, dengan izin, dengan keizinan Allah baru diorang turun. Tengok saking mulianya, saking hebatnya Allah. Walaupun makhluk tu adalah mulia, tapi walaupun hebat, tapi bila mau turun pun kena dengan pengizinan daripada pencipta mereka lah, Tuhan mereka. Okey? Min kulli amr, dari kulli, apa maksud kulli? Dari setiap amrin, urusan. Kalau kita mau lebih paham, kita boleh buka surah Dukhan ayat, coba buka surah Dukhan ayat 1 dulu. Urusan ni, kalau kita mau lebih jelas, lebih detail ataupun lebih senang kita faham, kita boleh buka surah Dukhan ayat yang tapi kita tengok satu-satu dulu. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Lepas tu? Kata sikit kan? Lepas tu Allah kata, lepas tu wal kitabil mubin. Di sini Allah bersumpah dengan kitab. Demi kitab yang mubin, jelas, nyata. Okey? Lepas tu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkannya, iaitu kitab Al-Quran tu, fi lailatin mubarakah, iaitu pada malam yang penuh keberkatan. Malam bila ni? Pada malam Al-Qadr lah. Lepas tu, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami adalah munzirin apa? Munzirin? Orang yang memberi peringatan. Lepas tu, bawa lagi. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya ditetapkan kullu, segala amrin hakim, urusan yang penuh dengan hikmah. Inilah yang tadi yang saya beritahu, yang pada malam Lailatul, maksud Al-Qadr ni adalah at-takdir, iaitu penetapan. Sebab pada malam tu ditetapkan rezeki, ajal dan amal kita. Ni. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ditetapkan segala amrin, segala urusan tadilah tentang rezeki, ajal, amal, masa tu semua ditetapkan dengan penuh hikmah. Dengan penuh hikmah. Jelas? Okey? Jadi tadi yang tentang surah Al-Qadr tadilah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun dengan membawa satu urusan. Apa urusan tu? Itulah urusan ni. Iaitu pasal rezeki, ajal dan amal. Okay. Ayat keempat jelas? Ada soalan? Lepas tu Allah kata, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, sejahtera. Hiya. Ya. Apa ni? Hiya ni apa? Balik kepada siapa? Malam Al-Qadr. Hatta, sehingga matla'i. Apa maksud matla'i? Terbit. Jadi malam Al-Qadr ni dia akan sejahtera sampailah terbitnya fajar.
Maksudnya ulama mengatakan pada malam Al-Qadr tidak akan berlaku apa-apa langsung kerosakan. Tidak akan berlaku apa-apa langsung kerosakan, kejahatan. Sebab apa? Sebab dia sejahtera. Dan khususnya untuk orang apa, Des? Apa, Des? Sejahtera apa, Des? Bagi orang beriman. Ulama mengatakan, Des dengar, pada malam ni, pada malam Al-Qadr ni, dia sejahtera sampailah terbitnya fajar. Ulama mengatakan pada malam Al-Qadr memang tidak akan berlaku apa-apa langsung kejahatan, keburukan, dan khususnya untuk orang beriman. Okey? Jadi sudah sampai masanya kan? Habis masa kita sampai 10 suku. Ada apa-apa soalan? Kan baru ni kita nak dekat dah dengan 10 awal Zulhijjah. Ni nak tanya sikit lah, 10 malam akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah, mana lagi baik? 10 apa tadi jam? 10 awal Zulhijjah dengan Masya, antara rasa mana, Syah? Nanti Ana jawab, Dam. Kita jumpa personal Okey, jadi habislah kita tadabbur surah Al-Qadr. Ada apa-apa soalan? Mau pengajaran enggak? Oh, lupa pula hadis ni satu. Patutnya nak bagi dan ni tadi dekat ni. Okey. Hadis ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri, barang siapa yang mendirikan malam al-qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka dia dirikan malam al-qadr dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampunkan baginya apa yang taqaddam. Apa maksud taqaddam? Taqaddam. Apa yang akan datang, dan min ma taqaddama min zanbi. Maksudnya akan diampunkan dosa-dosanya apa yang akan datang. Okey. Tadi dalam surah Al-Qadr Allah bagi tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi dekat hadis ni Nabi bagi tahu yang siapa yang dia mendirikan malam Al-Qadr akan diampunkan dosanya yang akan datang. Macam mana tu? Tadi Allah bagi tahu yang Lailatul Qadr ni dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi dekat sini dia bagi tahu yang akan diampunkan dosa-dosanya yang akan datang. Apa bercanggah ataupun tidak? Okey, kenapa tidak bercanggah, Muhammad? Dia dapat dua ganjaran. Dapat 2 ganjaran. Dia salah satu ganjaran. Salah satu ganjaran. Mungkin boleh jadi. Okey, tapi dekat sini mau bagi tahu yang tips untuk kita dapat Lailatul Qadr ni caranya adalah kita diampunkan. Jadi bila kita diampunkan maka confirm kita akan bertemu dengan Lailatul Qadr. Itulah tips satu cara untuk kita dapat malam Al-Qadr, caranya kita kena diampunkan. Kita kena banyak minta ampun lah. Itu tak tahu. Sebab itulah kita kena banyak minta ampun pada bulan Ramadan. Okey, sebab itu kita kena banyak minta ampun pada bulan Ramadan. Nabi ajar Aisyah apa? Apa doa dia? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun dan engkau mencintai keampunan, maka ampunilah aku. Okey, jadi pada bulan Ramadan pun kita kena banyak minta ampun kepada Allah, sebab tips untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadr caranya ni, kita diampunkan. Antara salah satu cara untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadr, kita kena diampunkan oleh Allah. Okey. Jelas? Nak pengajaran lah. Okey, kita ambil pengajaran sedikit sebanyak.
Okey, pengajaran yang pertama. Kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia berkait rapat dengan setakat mana dia memahami dan beramal dengan Al-Quran. Kemuliaan manusia berkait rapat dengan setakat mana dia memahami dan beramal dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peluang terbaik untuk panjang umur, rebutlah Lailatul Qadr. Kerana bila dapat, umur kita akan panjang 83 tahun 4 bulan. Dapat yang kedua? Peluang terbaik, rebutlah Lailatul Qadr kerana bila kita dapat, umur kita akan panjang 83 tahun 4 bulan. Bila dapat malam Al-Qadr, umur kita tu seolah-olah seperti 83 tahun 4 bulan. Dan yang ketiga, insyaAllah ni yang last lah. Ukuran kebaikan manusia bukan pada umurnya, bukan umur yang panjang. Ukuran kebaikan manusia bukan pada umur yang panjang, tapi pada amalan yang berkualiti walaupun sekejap. Ukuran kebaikan manusia bukan pada umur yang panjang, tapi pada amalan yang berkualiti walaupun sekejap. Dapat? Dapat Muhammad? Muhammad sudah tulis semua Muhammad? Okey, kalau sudah semua, maka kita tutup. Jadi sebelum tu habis sudah surah Al-Qadr ni. Persoalan dia, adakah kita perlu gembira? Kita perlu gembira ataupun kita perlu takut? Okay, kenapa takut? Kenapa kena gembira? Kenapa kena takut? Kenapa Darwish kena takut? Dan tahu ada yang malam daripada. Tapi kalau tak kerja, nanti Allah tanya yang tak kerja. Kita kena takut sebab kita dah dapat. Kita kena takut bila kita sudah habis tadabbur satu ayat. Kita kena takut disebabkan takut kita tidak dapat beramal. Kita tidak dapat beramal dengan ayat yang kita sudah tadabbur. So tadabbur ni syarat dia, pertama faham, amal, dan yang ketiga sampaikan. Kita takut kita tidak dapat amalkan, kita takut kita tidak dapat sampaikan. Sebab itulah kena takut. Yang kedua, kita kena gembira. Kenapa kita kena gembira? Sebab kita dapat tadabbur Al-Quran lah. Sebab itu kita kena gembira. Okey. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم